Assalamualaikum dan selamat malam. Jam menunjukkan 8.44 minit. Apa pemikiran anda? Saya nak bagi satu persoalan. Dulu harga santan menjejah RM15. Tak sampai setahun naik 16. Tak sampai setahun naik 18. Tak habis tahun ni lagi naik 20. Tak habis lagi tahun ni pun 22 1 kilo. Aduh. Tapi bila kita buat kuih, kita nak naik samah ni, orang Kelantan panggil samah lah. Orang luar nak kata orang luar 50 sen. Oh geger tu. Bising kata. Orang Kelantan panggil geger tu. Naik samah, tahu dah harga sate naik. Kalau kita naik, kanlah kata mahal. Kau naik. Takkanlah kita nak jual harga kekal gitu. Mana pun untungnya kita. Orang kata kita pun nak untung juga orang nego ni. Nak cari sama seria. Kau kan nak sobat.